korang yang bina rumah atas bukit tu memang nampak cantik, tapi selamat ke? Sini, geng Jo nak story. Sebenarnya bukan tak boleh pun nak bina rumah atas bukit. Tapi bila kita mula potong cerun, tebang pokok dan ubah laluan air, risiko tertentu boleh muncul kalau pembangunan tak dirancang dengan betul. Ini 4 risiko utama. Yang pertama, tanah runtuh. Bila cerun dipotong untuk buat rumah atau jalan, bentuk asal bukit dah berubah. Kalau cerun tu tak cukup stabil, tanah boleh bergerak dan akhirnya runtuh. Yang kedua, hakisan tanah. Bila pokok dan tumbuh-tumbuhan dibuang, tanah jadi lebih terdedah kepada air hujan. Air yang mengalir laju boleh menghakis tanah dan bawa bersama sedimen ke kawasan bawah. Yang ketiga, kegagalan tembok penahan. Dekat kawasan berbukit, kadang-kadang kita perlukan tembok penahan untuk tahan tanah. Tapi kalau struktur atau sistem saliran tak direka dan diselenggara dengan baik, tanah di belakang tembok boleh bergerak dan menyebabkan kegagalan cerun. Yang keempat, kos yang lebih tinggi. Nak bina kawasan berbukit biasanya perlukan kerja tambahan seperti potong cerun, bina sistem saliran, tembok penahan dan kerja-kerja penstabilan. Jadi, kos pembinaan dan penyelenggaraan boleh jadi lebih tinggi berbanding kawasan tanah rata. So, geng, bukan bermaksud semua rumah atas bukit tu berbahaya. Yang penting, pembangunan tu kena ambil kira bentuk cerun, jenis tanah, aliran air dan kestabilan kawasan. Dapat something?